Okey, nombor 9 dia tunjuk sfera, satu sfera. Lepas tu dia bagi diameter 35 cm yang ni. And then dia suruh kita cari surface area. Lepas tu dia suruh kita guna pi 22/7. Okey, ingat balik. Formula area untuk sfera, apa dia? So, kita akan guna formula ni lah. Area untuk sfera 4 pi J kuasa 2. Okey, so dekat soalan dia dah bagi pi. Kita akan guna pi sama dengan 22/7. Jari dia tak bagi. Tapi dia bagi diameter. So, diameter kita ada 35. Okey, kita ada 35. Nak cari jari, diameter bahagi 2. So, 35 bahagi 2, kita akan dapat 17.5. So, bila jari dah ada, pi pun dah ada, masukkan je lah dalam formula ni. So, 4 darab dengan pi adalah 22/7. Darab dengan jari yang kita cari tadi adalah 17.5. Yang ni ada kuasa 2 sebab yang ni. Okay, ada kuasa 2 dekat jari. Tekan kalkulator. Okay, tekan je kalkulator. 4 darab 22/7 darab 17.5 kuasa 2. So, dapat 3850. Jawapan dia adalah D.